Kadang-kadang orang perempuan ni dia tanya, abang, grup Puspanita dia nak buat program lawatan pergi ke Hadnyai. Sambil tu dekat Hadnyai itu kita akan pergi ziarah, tengok beberapa rumah anak-anak yatim dan juga beberapa rumah-rumah kebajikan. Jadi itulah nak kena tanya abang dulu, okey ke tak okey bang pergi ajak tu. Sebab abang tahulah kan, saya ni in charge jaga ni semua. Suami pun kata abang rasa tak payah pergilah, tak payah pergi, lain kali kita pergi nanti. Hanya wanita yang ada ciri-ciri bidadari saja yang akan cakap okey, kalau abang tak bagi tak apa. Kenapa kau gelak? Sebab kau takkan macam tu. Abang bila lagi boleh pergi? Oh, yang abang tu pergi sana pergi sini boleh tak? Nyanyi pagi je, banyak cerita, tak boleh. Boleh kau tak payah tanya macam tu. Faham tak maksud saya? Korang tanya prosedur je kau tu. Lelaki wajib endorse, tu masalah dia. Iya, dia nak pergilah, tu je peranan lelaki. Tak, keputusan suami tu itulah yang terbaik. Kita kena baca, itu baru sampai tahap bidadari itu tadi. Okey lah bang, tak apalah kalau abang tak bagi, okay, nanti saya cakap dengan dia. Abang tak bagi, tak apalah, saya cakap lah. Tapi belah abang tahulah kan, nak juga tu kan. Ya Allah Akbar. Tak, ni maknanya minta izin, maknanya dia akan serah sepenuhnya pada keputusan suami dia tu. Kalau suami kata tak pergi, apa, suami tak izinkan, suami kata nanti lain kali pergi sendiri. Allah tak ambil, tak pergi. Tak apalah, pergi je lah, aku okey je. Sebab tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di sisi suami, dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Memang tak lah macam tu. Macam tu lah kan. Jadi